Ina parit 1 019 5 ... Tulis dekat papan tu. Dekat tandas tulis je. Abu love Ayu. Tandas kita punya ni tulis tu. Abu love Ayu, but Ayu don't love Abu. Padan muka. Tulis contek. Sedangkan itu amanah yang diberi pada kita. Duduk sini, duduk like that tau. Jaga harta benda rumah anak yatim ni macam harta benda kita sendiri. Katilnya, tilamnya, bantalnya, almari. Ini daun almari tu terkopak, terajang, terjebak, tercabut. Nak bersaing siapa yang paling tinggi terjepak. Masuk tanda, okey. Masing-masing minat takraw kan. Okey. Siapa killer paling hebat? Tapak kasut tu ada kat atas, dekat siling tu. Tu dia. Masing-masing nak jadi killer takraw yang hebat kan. Boleh. Sedangkan tu harta sekolah, amanah sekolah pada kita nak jaga. Kita kena jaga. Tengok Nabi jaga amanah. Sebab tu Nabi dipanggil, digelar Al-Amin. Nabi jaga amanah. Harta yang diberi Nabi jaga elok. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali dan saudara dia Al-Abbas, uruskan harta ni, pulangkan balik kepada tuan yang punya. Kemudian Nabi aturkan, Nabi berpakat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala perintahkan aku bersamamu, berhijrah bersamamu. Ketika Nabi hijrah ni, semua sahabat semua Nabi dah suruh pergi dah awal-awal. Dia siap pergi sikit. Yang tinggal sebagian kecil termasuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi dah pesan, cuma Nabi tak beritahu je pada Sayyidina Abu Bakar bila nak bertolak. Jadi Nabi beritahu Sayyidina Abu Bakar, kamu aturkan. Aturkan. Kita nak pergi ni, ikut jalan mana tu semua. Kemudian Nabi cari seorang pemandu jalan. Sebab kita nak ikut jalan yang orang tak tahu. Kalau kita ikut jalan orang yang tahu, naif kita, memang akan jumpa dia. Kita kena ikut jalan yang tak glamour, jalan alternatif. Rancangan ni Nabi dah rancang, dah plan daripada bulan Muharram, dah plan ni nak gerak akhir bulan Safar. Nabi dah plan. Nabi cari seorang penunjuk jalan yang tidak Muslim, yang musyrik, namanya Abdullah bin Uraiqib. Nak pimpin jalan. Pimpin jalan. Sebab nak ikut jalan yang alternatif, bukan jalan biasa. Kalau ikut highway, kantoi. Kalau ikut jalan belakang, jalan dalam, insya-Allah tak kantoi. Jadi warden sekolah pastikan kawasan sekeliling ni tidak ada yang boleh dijadikan jalan alternatif untuk adik-adik ni keluar tanpa kebenaran. Kena cek ni, mana-mana lubang-lubang pun cek, tengok. Mana tahu adik-adik ni, kalau jaya budak ni, kalau dia teringin nak tengok bola malam Ahad, malam bini gerang, selamba je. Tak tengok ada kedai Tom-Yum kat depan. Tengok Manchester United lawan dengan Arsenal. Tengok. Wah, tengok budak-budak dalam sekinar duduk melepak. Ustaz tengok tebing dia, tengok mana senyap sunyi ni, tak ada, rupanya dah pergi kat sana. Kedai Tom-Yum ujung kat masjid tu. Dia abang ramai jalan. Jaga kan? Lepas tu kena tahu TV kat sini. Kalau boleh tahu Astro sekali. Jadi bagi budak-budak tengok bola, biar dia tengok bola sini. Jangan dia tengok bola luar. Kalau tengok bola sini, kita boleh kawal dia, Ustaz. Kalau tengok bola di luar, payah kita. Kena pula dia orang suka Man U, orang apa suka Arsenal. Bergaduh nanti kan. Ustaz kena pasang TV, Astro ni bola saja, lain tak payah. AF tak payah, Sport tak payah. Super spontan awak tak payah, bola saja. Okey. Dia strategi ni Nabi setiap dengan strategi. Jadi pada waktu yang Nabi nak berhijrah tu, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi nak keluar tu, Nabi dah tahu dah
Di luar ada 20-30 orang pemuda tunggu dengan berpedang nak tikam Nabi, nak bunuh Nabi kat luar. Nabi pun ambil segenggam pasir, segenggam pasir. Dia baca apa? Kita semua ikut wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi tiup, kemudian Nabi tabur. Nabi hembuskan. Dia jadi macam robin lembu, tiup. Masa nak ambil manisah dalam mimpi. Pengsan habis pemuda 30 orang semua macam ni. Bukan pedang tapi mata tu beliau. Nabi pun terus jalan. Lalu celah-celah pemuda ni dah pengsan-pengsan semua, mata terbeliak jadi macam ikan tidur. Nabi pun terus pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi sana. Nabi pun ajak Sayyidina Abu Bakar, "Meh, kita bincang-bincang sikit di sini dan kita terus keluar. Siapa yang ada di sini? Kalau ada sesiapa tolong keluar." Jadi kita tawarkan tak ada di sini, yang ada cuma Aisyah dengan Asma saja. Okey, tak apa. Dia pun dua tak apa. Kalau ada yang lain tu tak boleh lah. Ini kita nak bincang rahsia ni. Bincang-bincang tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Secara senyap-senyap keluar. Mereka terus pergi ke satu gua yang dinamakan gua apa? Gua Sur. Siapa yang tuan-tuan haji belakang yang pernah pergi umrah akan tahu di mana Gua Sur akan dibawa ke sana. Kalau tak pergi masuk gua pun tahulah kedudukan gua tu mana. Gua Sur. Bawa pergi ke Gua Sur dulu. Gua Sur tu kalau tak salah saya Ustaz, dia berada di selatan kota Mekah. Nampak? Nabi tak ikut jalan biasa. Nabi ikut jalan yang kedua, jalan alternatif. Nabi bukan terus pergi ke atas, Nabi turun bawah dulu. Untuk mengelirukan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, supaya mereka ni tak tercari-cari. Mana Muhammad ni? Pergi cari kat jalan biasa tak ada. Mana Muhammad ni? Tak jumpa. Jadi gempar. Bila Nabi hilang, gempar satu kota Mekah. Muhammad hilang, mana pergi Muhammad? Tak tahu. Pemuda-pemuda yang tadi ni bila serbu ke dalam rumah, dia terajang pintu rumah Nabi, masuk ke dalam rumah, tarik selimut. Rupanya bukan Nabi, rupanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di katil Nabi. Tanya, siapa mana pergi Muhammad? Tak tahu. Kira kata tak tahu. Jadi nak buat macam mana dah tak tahu. Katakan kita nak ribut paksa pula. Tak tahu. Gempar satu Mekah, Muhammad dah hilang. Muhammad sudah melarikan diri, sudah hilang dari kota Mekah. Kita kena cari Muhammad sekarang, supaya dia tidak berlari ke mana-mana. Jadi mereka buat satu iklan, reward. Siapa yang dapat tangkap Muhammad hidup atau mati, reward sana, reward sini. Orang macam pembuai lah. Siapa dapat tangkap Muhammad hidup mati akan diberi ganjaran, reward. Berapa? 100 ekor unta. Bayar 100 unta. Bayar. Kalau seekor unta tu harga dia 10,000, bayarlah. Kalau 100 ekor unta berapa lah? 10,000. Kalau dah 10 ekor 100,000. Kalau 100 ekor tak juta. Free you, orang bagi. Jadi pemuda Quraisy ni dah seronok dah, teruja dah. Kita kena cari Muhammad. Jadi dalam masa sama Nabi pun dah lari susah-susah sampai ke berlindung di Gua Sur. Jadi Sayyidina Bakar beritahu kepada Asma dan anaknya Abdullah. Asma ni akan bawa makanan. Dalam beberapa hari Nabi dan Sayyidina Bakar berlindung di Gua Sur ni, Asma akan bawa makanan, diikuti oleh anak dia Abdullah, bawa kambing-kambing naik ke bukit Gua Sur, supaya jejak Nabi itu tak nampak. Jadi kalau pergi tengok-tengok tak ada, tengok semua jejak kambing kan, macam tak ada jejak musim pun nampak, tak ada kaki musim pun nampak kambing dia tak ada.
Itu pun dia orang pergi juga test market. Pergi test market juga, pergi tengok juga. Kok ada. Kok ada. Kalau ada. Kalau ada rezeki kita, tak ada tu macam mana? Jadi dia pergi mereka baling batu ke dalam. Baling batu. Ya. Nak baling batu tu pun bincang juga. Takkan Muhammad ada dalam gua ni? Tengok. Ada sarang labah. Ada burung buat sarang. Burung bertelur buat sarang. Takkan ada manusia dalam gua ni? Jangan cakap. Kita try baling tengok. Baling batu kena kepada muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luka. Sayyidina Abu Bakar tahan kesakitan. Supaya kalau kita kena macam Aziz kena baling batu dengan gangster-gangster kan, penambang. Macam mana saya nak elak? Sikit elak boleh tak belajar. Kena kan. Yang jerit kawan tu. Saya nak bakal diam, tahan sakit. Tak ada pun, tak ada bunyi pun dalam. Tak ada pun. Sedangkan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dah ada dalam gua tu. Nampak? Tak ada dah bro, tak balik dah bro. Tak ada lah. Balik Lepas 3 hari, bila dah dapat maklumat daripada Asma dan Abdullah, orang Mekah tidak lagi mencari Nabi di sekeliling kota Mekah, baru Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar keluar daripada kota Mekah, daripada Gua Sur, ikut jalan alternatif naik ke arah kota Yasrib. Itu pun ada pemuda yang cuba cari Nabi, dapat kesan Nabi ni. Siapa pemuda tu? Namanya Suraqah bin Abdul Malik. Suraqah itu dalam bahasa Melayu nafsu serakah. Pernah tak dengar? Adik-adik belajar sekolah dengar tak? Nafsu serakah. Ambil daripada Suraqah. Nampak? Nafsu serakah sebenarnya. Kan? Dia tetap yakin Nabi masih ada, masih boleh dicari. Dan ada orang beritahu dia, memang ada orang beritahu dia. Dia dengan lepas-lepas, dia isap ukur. Ada orang beritahu, wahai pemuda-pemuda, kamu tahu tak? Apa dia? Aku dapat satu maklumat. Apa dia? Satu info. Apa dia? Aku dapat tahu kata Muhammad dengan Abu Bakar sedang berjalan di padang pasir nak menuju ke Yasrib sekarang ni. Kat mana? Adalah kat sekian. Kata Suraqah, mana ada. Kau ni buat cerita dia. Jangan tu bukan Muhammad dah. Tu orang lain pun. Iya, tu orang kata Muhammad dengan Abu Bakar yang jalan tu. Kata Suraqah, mana ada, tak ada. Kau terberang je. Tipu mana ada. Aku tahu. Jadi Suraqah kata macam ni supaya kawan-kawan dia tak berpindah. Tapi dia kata, dia dalam diri sendiri dia yakin itulah Muhammad dan Abu Bakar. Dia bawa kuda dia. Pergi dah dekat dengan Nabi ni. Bila dia nak pergi je, kuda dia break. Baiknya break. Jadi adik-adik kalau buat motor, pastikan jangan break mengejut. Kalau break mengejut, jadi macam kuda Suraqah ada, pergi. Jadi Superman. Jadi kalau bawa motor, kena bawa motor jangan laju. Pesanan dari PDRM, bawa motor jangan laju, perlahan-lahan. Dia macam pacik-pacik ke belakang. Yang buat laju ni peng, buat wheelie lah tu. Wheelie depan, wheelie belakang. La ilaha illallah. Pening Ustaz tengok lah. Kamu jangan ikut abang-abang kat rumah tu. Kan? Dia tengok je. Sedia orang boleh. Awak pun dia racun baik dia. Dapat curi motor Ustaz. Awak pula berpit pula. Jumpa lembu pula. Superman. Seorang pelajar anak rumah Najib Darul Sakinah, dia masukkan hospital kerana terlanggar dengan lembu di tengah jalan. Tak haru ke dia? Jadi bawa motor jangan laju dia. Bawa motor slow je. Tak buat laju. Dan lagi satu, kalau bawa jangan break mengejut. Jangan break tu.
kaki, jangan break tangan tu. Break kaki. Kalau nak break tangan juga, dia kena sekali. Baru dia grip. Ini break tangan je. Memang Superman. Jadi surah Qaf itu juga. Allah Ta'ala jadikan kuda surah Qaf tu macam dia break mengejut. Jadi surah Qaf pun Superman bohong itu. Surah Qaf ambil balik kuda dia. Kejar, Nabi dia jalan dah. Kejar balik tadi. Dah dekat je, dia break lagi. 3 kali tu. Kali ketiga Nabi surah Qaf beritahu, Ya Muhammad, Ya Muhammad, jangan pergi, jangan pergi. Aku nak datang ni, aku nak datang. Maafkan aku, ya Muhammad. Maafkan aku, Muhammad. Aku bukan saja nak tangkap kamu, ya Muhammad. Aku sebenarnya aku ni orang miskin. Aku ni orang yang tak ada harta. Aku tertarik dengan tawaran mereka nak tangkap kamu. Mereka tawarkan 100 ekor unta nak tangkap kamu. Maafkan aku, wahai Muhammad. Jadi Rasulullah ni, apa sifat, apa reaksi Nabi? Nabi maafkan surah Qaf. Surah Qaf pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita adik-adik dalam kehidupan, kalau dulu kita ni seorang pendendam, kita jadi seorang yang pemaaf. Jadi kita seorang pemaaf. Jangan jadi seorang pendendam. Misal